Roast ni bukan buat air je. Buat air boring lah. Ni kita buat untuk masakan. Jangan pakai pewarna merah. Pewarna merah tu dia punya asal usul dia, korang Google lah sini tengok. Pakai roast. Roast ni baru betul untuk masakan. Jadi kat sini, ni adalah contoh perapan ayam yang kita buat. Untuk nak pekatkan lagi warna dia, kita pakai sikit dia punya pewarna merah ni. Bergantung, kau nak pakai banyak warna boleh. Lepas tu, kita masukkan telur. Ni pun tips juga. Nak buat ayam goreng kunyit ke apa, masukkan telur, barulah rasa dia lain sikit. Dan kita masukkan tepung jagung. Tangan saya dah basuh tau. Ni saya nak tunjuk. Kita gaul je. Nampak tak warna merah dia? Ni contoh. Ni macam mana orang goreng mamak semua buat tu dekat restoran mamak. Samalah macam mana yang kita buat sekarang ni, menggunakan perasa ataupun warna daripada roast tu. Wangi pun wangi. Ini dia punya tips. Jadi boleh cuba dekat rumah. Siap untuk kita nak goreng kita punya ayam goreng mamak. Masuk. Jadi yang ini kita goreng je. Nampak merah kan? Ini saya buat cara simple yang semua orang boleh cuba kat rumah. Jadi, apa tunggu lagi? Boleh guna roast ni, kita punya perisa. Jangan pakai pewarna merah. Pakai roast. Wangi, selamat. Minum boleh, masak pun boleh.